Okey, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada para penonton yang sudah hadir di studio maupun yang berada di rumah. Baiklah, selamat kembali ke dalam rancangan podcast kami pada hari ini. Hari ini podcast ini akan mengupas tentang bahasa teratur, makna tidak terganggu. Saya, pengacara anda, Muhammad Naim bin Madris, akan mengemudi perbincangan kita sepanjang 1 jam ini. Yang pasti syarat dengan ilmu, contoh menarik dan juga tips praktikal tentang penggunaan bahasa Melayu yang tepat. Hari ini kita akan menumpukan kepada isu sintaksis, iaitu struktur ataupun susunan perkataan dalam ayat yang menentukan kejelasan maksud. Walaupun kadang-kadang nampak remeh, kesalahan sintaksis boleh mengubah maksud ayat sepenuhnya. Untuk memperkaya perbincangan, saya ditemani 2 orang panel jemputan yang sangat berpengalaman dalam bidang bahasa, iaitu saudara Daniel dan juga Ahmad bin Afaq. Terima kasih kerana hadir kedua-duanya. Terima kasih Naim. Saya gembira berada di sini. Banyak orang fikir isu sintaksis ni macam membosankan. Tapi sebenarnya isu ni sangat menarik kerana dia sangat dekat dengan kehidupan kita di setiap hari. Saya setuju dengan tu. Saya pun berbesar hatilah sebab dapat bersama dalam episod ni kan. Jadi harap pendengar mendapat manfaat dan kesedaran bahawa isu sintaksis ni bukan perkara yang remeh, kerana perkara ini boleh menentukan ketepatan makna dan kefahaman kita terhadap orang lain. Okey, baiklah para pendengar dan para penonton sekalian, itu baru sahaja pengenalan. Selepas ini kita akan mengupas apa itu sintaksis dan mengapa ia menjadi asas kepada komunikasi yang jelas. Jadi tetap bersama kami. Sebelum kita menyentuh isu-isu yang lebih kompleks, mari kita faham dulu asas sintaksis. Daniel, boleh saudara terangkan dengan jelas? Sudah tentu Naim. Sintaksis ni dia merupakan bidang linguistik yang mengkaji bagaimana perkataan itu disusun dalam ayat. Susunan ini bukan kita boleh buat ikut suka kita. Setiap perkataan mempunyai peranan mereka yang tersendiri, sama ada sebagai subjek, predikat, objek, pelengkap atau keterangan. Jadi, jika susunannya tidak tepat, maka ayat akan menjadi janggal dan juga sukar untuk difahami, ataupun maksudnya akan menjadi lain daripada yang lain. Saya pula suka analogikan sintaksis ni, dia seperti satu rangka bangunan. Okey, seperti yang kita tahu, sebelum kita ada membina satu bangunan tu, kita mesti ada tiang, kita mesti ada dinding, kan, kita ada bumbung yang mesti berada di tempat yang betul supaya bangunan tu dia menjadi satu bangunan yang kukuh. Jadi perkara ini sama juga dengan ayat. Saya menganalogikan bangunan itu sama juga dengan ayat. Maksudnya, jika unsur-unsur ayat ni dia kalau tak tersusun, makna tu menjadi tidak stabil. Sama juga kalau bangunan itu, kalau tiang, bumbung tu semua tidak diletakkan tempat yang betul, ianya juga akan runtuh dan tidak stabil. Begitu. Betul Taufan. Contohnya, ayat sedang memasak ibu di dapur. Nampak ayat ni macam lengkap kan? Tapi disebabkan adanya kata kerja dan subjek, tetapi susunan dan predikat dia salah. Jadi maksudnya sepatutnya ibu sedang memasak di dapur menjadi lain. Jadi bila kita dengar ayat tu kan, sedang memasak ibu di dapur, macam siapa yang masak ibu kat dapur? Betul? Jadi kita akan keliru dengan maksudnya. Kemudian bagi saya, sintaksis ni pun dia menentukan gaya bahasa kita.
Maksudnya susunan perkataan yang kreatif boleh memberikan nada puitis, tetapi dalam konteks rasmi ataupun akademik. Jadi ketepatan ni lebih penting daripada kreativiti yang mengelirukan. Maksudnya kat sini sintaksis juga dapat menentukan sama ada ayat itu gramatis ataupun tidak, ataupun dia mengikut tata bahasa yang betul ataupun tidak. Jadi sintaksis ni dia sangat penting lah dalam kehidupan kita. Sudah? Jadi, pendengar, sekarang ni kita sudah faham bahawa sintaksis ni bukan sekadar susunan perkataan, tetapi juga merupakan susunan yang membawa maksud yang jelas dan tepat. Dalam segmen seterusnya, kita akan kupas apa itu sintaksis dan contoh-contohnya. Baiklah, sekarang kita akan masuk kepada topik isu sintaksis. Apakah maksud Sekarang kita masuk pula kepada topik isu sintaksis. Apakah maksud isu sintaksis dan kenapa ia penting untuk difahami? Ova, boleh jelaskan? Boleh, sangat mudah. Jadi kalau kita ataupun saya boleh katakan secara mudah kan, jadi isu sintaksis ni dia merupakan kesalahan dalam struktur ayat lah. Jadi perkataan mungkin betul dari segi tata bahasa, tapi kalau dari segi susunan belum tentu lagi betul. Jadi jika terdapat penyusunan yang salah, jadi maksud ayat pun mungkin tak sampai, mungkin orang faham ke tidak, mungkin maksudnya jadi lain. Lepas tu boleh mengelirukan orang juga, ataupun mungkin apa yang kita nak sampaikan tu orang faham lain, lepas tu benda tu bercanggah. Jadi akan jadi satu isu ataupun konflik daripada segi komunikasi lah dekat situ. Berlaku kekeliruan lah dekat situ. Betul, kekeliruan. Jadi isu ini dia wujud dalam pelbagai bentuk lah. Contohnya ayat yang tidak lengkap, pendepanan frasa salah, ataupun ayat yang bercanggah, ataupun boleh jadi juga ayat tu dia terlalu panjang, atau gabungan klausa yang tidak sedasi. Jadi isu sintaksis ni dia ada banyaklah faktor, dan dia akan memberikan kesan lah dalam kita punya komunikasi harian. Kemudian apa yang saya boleh cakapkan lagi tentang isu sintaksis ni, ayat tu kadang-kadang kalau kita dengar mungkin betul, tapi orang lain dia kalau dia baca balik mungkin salah. Jadi kalau kita tidak menggunakan cara penyusunan ayat yang betul, jadi apabila orang tu dia tidak dapat menerima maklumat dengan betul, benda tu akan menjadi satu masalah. Betul tak? Contohnya kalau kita sedang berbincang ke apa, kita nak bagikan idea yang lain, lepas tu kita cakap lah dengan menggunakan ayat yang mungkin ada sedikit tunggang terbalik, ataupun kita dah bagi arahan, orang macam kita faham arahan tu, tapi orang lain tak faham arahan tu. Jadi dekat situ merupakan antara isu sintaksis lah. Okey, contohnya macam dalam perbincangan tu kita minta seorang tu buat sesuatu yang lain, tapi pada akhirnya kita dapat hasil yang lain. Jadinya kita kena tengok balik, kita kena reflect balik diri kita, betul ke apa yang kita arahkan tadi? Betul? Maksudnya kita kena membuat kita refleksi diri lah, cara kita memberikan arahan tu bagaimana, cara kita susun ayat tu. Mungkin cara kita cakap tu terlalu ayat tu tidak tersusun, ataupun mungkin kita menggunakan perkataan-perkataan yang susah untuk faham ke. Jadi kat situ akan menyukarkan sedikit kerja lah. Betul. Isu sintaksis ni dia berlaku bukan sahaja dalam pertuturan kita, tapi kebanyakannya yang lebih mudah untuk kita lihat, isu sintaksis ni berada dalam laporan rasmi, dalam karangan pelajar, dalam komunikasi harian, dan juga mesej-mesej ringkas sama ada daripada WhatsApp dan media sosial yang lain. Jadi bila kita tengok mereka yang type dekat media sosial tu kebanyakannya sekarang menggunakan perkataan-perkataan yang pendek, mereka potong-potong. Jadi kita susah untuk faham perkataan tu, kecuali untuk orang yang menulis itu sendiri memang dia tahu, tapi orang yang baca ni tak dapat nak terima apa yang ditulis tu. Jadi kesalahan-kesalahan ni memang dah jadi kebiasaan dalam masyarakat kita sebenarnya. Contoh ayat yang
boleh menjadikan kita keliru. Ali pergi ke kedai kerana mahu membeli roti. Okey, ayat ni dah lengkap. Tapi jika kita tulis Ali pergi ke kedai sahaja, tak ada penjelasan dia, jadinya ayat ni jadi tergantung dan tidak jelas. Bila kita tengok Ali ingin pergi ke kedai, untuk apa ke kedai? Dia nak buat apa kat kedai? Betul tak? Boleh jadi banyak, mungkin boleh bermain. Betul. Semua. Jadi kita akan keliru bila dengar ayat-ayat yang tergantung. Baik. Okey, para pendengar, sekarang kita sudah tahu bentuk-bentuk isu sintaksis. Bersedialah untuk segmen seterusnya, iaitu kita akan melihat contoh-contoh isu dalam kehidupan harian yang pasti sangat dekat dengan pengalaman kita semua. Segmen ini paling panjang kerana kita akan lihat contoh nyata isu sintaksis dalam kehidupan sehari. Daniel, Alfa, mari kita mula dengan isu yang paling biasa. Baiklah, isu yang paling biasa ni kan, bila kita tengok balik, biasanya ayat yang tidak lengkap lah. Ayat tu dia tiada subjek dan tiada predikat. Ayat tu dia ada tengah-tengah saja. Contohnya, kerana hujan lebat. Ayat ni dia menyatakan sebab, tapi subjek dengan predikat dia tak ada. Jadi kita tak tahu siapa atau apa yang terkesan oleh hujan lebat. Okey, contoh saya bawa ayat penuh saya tak dapat ke sekolah kerana hujan lebat. Jadi kita dapat tahu ada predikat dia kat depan, ada subjek dia kat depan, betul? Jadi ayat tu lebih penuh dan kita boleh faham ayat tu. Terusnya, contoh yang lain, selepas tamat perlawanan, dia menunjukkan masa tapi tiada tindakan. Kita tak tahu apa yang berlaku selepas perlawanan itu. Contoh, saya bagi contoh ayat lengkap Contohnya, Ali bergaduh selepas tamat perlawanan. Jadinya kita tahu apa yang jadi sebenarnya lepas tamat perlawanan tu. Kalau dia cuma letakkan selepas tamat perlawanan, kita macam apa yang terjadi sebenarnya. Dia jadi tergantung dan maksud dia tak disampaikan. Okey, itu saja dari saya. Baiklah, contoh yang menarik daripada Daniel. Okey, kita beralih pula kepada Alfa. Boleh tak anda berikan contoh yang paling biasa? Baik, boleh. Jadi salah satu isu ataupun kesalahan sintaksis yang ketara ialah kesalahan dalam susunan ayat, macam yang kita cakap pada awal tu kan. Jadi bahasa Melayu ni, seperti kita ketahui, bahasa Melayu ni mempunyai pola asas, iaitu subjek dan predikat, betul tak? Namun penyusunan unsur yang tidak tepat sering menyebabkan ayat tu dia menjadi susah untuk dipahami ataupun mungkin boleh jadi salah makna. Jadi contoh yang dapat saya berikan lah dekat sini, iaitu kita tengok ayat, satu ayat ni. Ayat tu berbunyi, ke sekolah setiap hari pergi adik saya. Okey, ayat ni dia memperlihatkan bahawa pendepanan frasa tu, frasa sendi yang tidak sesuai digunakan. Kemudian perkara ini dia akan mengganggu struktur sintaksis ataupun struktur ayat tu lah. Jadi ayat yang tepat ialah adik saya pergi ke sekolah setiap hari. Okey, kenapa saya cakap ayat ni paling betul? Sebab perkara ini dia akan membawa perkara ini dia menunjukkan bahawa perubahan susunan ayat ni dia tidak mengikut kaedah bahasa. Dan benda ni boleh menjejaskan kejelasan makna. Contoh tadi, ke sekolah setiap hari pergi adik saya. Ke sekolah setiap hari tu maksudnya kenapa dia kat depan? Sepatutnya adik saya tu yang pergi ke depan, betul tak? Maksudnya adik saya dahulu, barulah ke sekolah setiap hari. Takkan sekolah tu setiap hari pergi kat adik pula. So dia macam boleh jadi kekeliruan maksud kat situ. Jadi ayat yang betul adalah adik saya pergi ke sekolah setiap hari. Jadi contoh ataupun isu kesalahan yang lain yang saya boleh berikan adalah kesalahan dalam pemilihan kata kerja dan pelengkap. Dan isu ni dia sering kali berlaku lah dalam kita punya kehidupan seharian. Contohnya,
Okay, saya bagi satu ayat yang berbunyi dia contoh ni yang salah tau, yang salah. Dia memakan air itu dengan cepat. Okey, ayat ni memang nampak jelas salah lah. Sebab kalau air mesti kita minum, betul tak? Jadi kata kerja memakan tu dia tidak sesuai dengan objek air. Jadi dalam bahasa Melayu, penggunaan verba dia mesti selaras dengan pelengkapnya. Maksud dekat sini, ayat yang tepat ialah dia minum air itu dengan cepat. Nampak tak pertukaran memakan tu dengan minum tu. Jadi kesalahan sebegini ni dia melibatkan ketidakserasian lah antara kata kerja dan objek. Dan perkara ini dia boleh menjejaskan ketepatan ataupun maksud makna yang ingin disampaikan. Seterusnya, contoh yang lagi satu saya boleh berikan ialah kesalahan dalam pembinaan ayat pasif. Okay, ayat pasif ni tak semua orang boleh buat, betul tak? Dan ada orang dia keliru juga cara dia buat ayat pasif tu semua. Jadi bahasa Melayu ni dia mempunyai satu bentuk ayat pasif yang khas bagi kata ganti nama orang yang pertama dan kedua. Okey, kata ganti nama ni kita ada 3, betul tak? Jadi untuk kata ganti utama, kata ganti nama orang yang pertama dan kedua ni dia khas. Jadi oleh itu ayat seperti baju itu dicuci oleh saya dianggap tidak macam tidak gramatis lah ataupun tidak natural. Dan penggunaan ini dia macam nampak mungkin nampak macam tak kena ke, ataupun ada orang mungkin dia rasa okey, tapi ada orang, kalau orang yang faham bahasa mungkin ayat tu kurang dramatis. Jadi bentuk pasif ataupun ayat pasif yang boleh kita perbaiki ataupun buat ayat tu jadi lebih sedap ialah baju itu saya cuci, ataupun kita boleh tukarkan ayat pasif itu kepada adjektif, iaitu saya mencuci baju itu. Jadi kalau nampak yang first ayat yang pertama sekali, baju itu saya cuci, kalau dekat situ kita gugurkan penggunaan di itu. Jadi ayat itu menjadi lebih sedap dan dramatis lah. Jadi kesalahan ini berlaku kerana penutur sering mengaplikasikan struktur pasif bahasa lain seperti bahasa Inggeris kepada bahasa Melayu. Jadi perkara ini biarkan mengganggulah kita punya gramatisnya ayat itu. Sebab kedua-duanya seperti kita ketahui, kedua-dua bahasa ni mempunyai sistem sintaksis yang sangat berbeza dan jurang sintaksis yang sangat berbeza. Jadi apabila kita menggabungkan mungkin tata bahasa Inggeris, kita macam gabungkan dengan tata bahasa Melayu, benda tu menjadi salah. Dan makin lama apabila perkara itu diterapkan, dia akan menjadi satu kebiasaan lah. Jadi kita tak bolehlah membiasakan perkara yang salah. Okey, baik, terima kasih atas penjelasan yang sangat bagus kepada Aufa. Okey, kita teruskan semula. Kita kembalikan semula kepada Daniel. Baiklah. Pada pendapat saya, untuk ayat susunan songsang juga selalu berlaku kesalahan. Jadi kalau kita lihat ayat susunan songsang ni, dia tak salah, dia betul. Cuma maksud dia akan sukar untuk difahami oleh sesetengah orang. Sebabnya ayat tu kan dia jadi macam terbalik kan, betul? Contoh saya bagi contoh, berjalan ke pasar ibu tadi. Jadi ayat ni dia memberikan gambaran berjalan sebagai subjek. Jadi sedangkan ibu sebenarnya yang subjek dalam ayat tu. Jadi susunan yang betul dia ialah ibu berjalan ke pasar tadi. Jadi bila orang yang tak faham ayat songsang ni, dia jadi sukar untuk faham. Jadi mungkin dia akan salah faham daripada ayat tu. Seterusnya dia akan berfikir, kenapa berjalan ke pasar ibu tadi? Dia tak dapat nak tangkap makna daripada ayat tu. Makna yang betul-betul tepat tu dia tak dapat. Jadinya ayat songsang ni saya rasa lah, pada pendapat saya sendirilah, dia kurang sesuai untuk kita gunakan dalam bahasa sehari-harian kita. Jadinya kalau boleh, elakkanlah daripada penggunaan ayat songsang ni. Sebab orang lain tak ada pemikiran yang sama macam kita. Betul. Mungkin orang rasa macam, kenapa dia cakap macam tu? Dia ni ayat-ayat dia guna ni macam pelik. Jadi orang akan rasa keliru.
Betul tak? Betul. Jadi itu saja daripada saya. Saya nak tambah sedikit lah. Saya rasa ada juga isu lain. Contohnya macam pembinaan ayat tu dia terlalu panjang. Kadang-kadang orang suka dia macam dia ada pelengkap, dia tambah lagi pelengkap. Macam banyak-banyak yang untuk menguraikan suatu perkara. Sebenarnya benda tu boleh saja dia ringkaskan, tapi dia suka buat ayat tu jadi panjang. Contohnya, saya bagi satu ayat. Mesyuarat yang diadakan pada hari Selasa di Dewan Utama yang dihadiri oleh semua guru, termasuk guru baharu yang baru dilantik itu, membincang beberapa isu berkaitan pelaksanaan program kokurikulum dan semua ahli diminta memberi kerjasama supaya aktiviti berjalan dengan lancar, dan ada banyak lagi. Sedangkan dia boleh sahaja membina satu ayat, iaitu mesyuarat tu diadakan pada hari Selasa untuk membincangkan tentang sesuatu sahaja. Dia tidak perlu cakap tentang dihadiri berapa orang, tentang apa semua, untuk memberikan kita nak cakap yang sebenarnya mesyuarat tu diadakan untuk membincangkan apa sahaja. Kita tak perlu nak nyatakan kenapa ada ada orang tersebut, ada berapa orang semua. Jadi bila ayat tu terlalu panjang tu, dia menjadi satu masalah untuk orang faham lah. Orang tak tahu kat mana apa yang maklumat yang disampaikan tu kat bahagian mana. Jadi apabila berada, katakan dia dah berikan penjelasan tu panjang, dia dah bagi ayat panjang kan. Jadi bila sampai kat penghujung tu, boleh jadi orang yang mendengar tu dia mungkin boleh jadi hilang fokus, ataupun dia tak faham sebenarnya sebab ayat tu terlalu panjang kan. Jadi kalau kita ni kalau nak sampaikan sesuatu maklumat tu, kalau boleh kita ikutlah betul-betul tata bahasa dan sintaksis tu kan. Terutama sekali daripada segi susunan ayat, daripada predikat, subjek, predikat, objek, lengkap semua. Susunan ayat sekali tu, itu paling penting lah yang pertama. Lepas tu yang kedua, kalau boleh selagi kita boleh ringkaskan ayat tu, kita cuba untuk ringkaskan supaya orang mudah faham dan isi tu padat. Jadi maklumat tu orang sampai dengan cepat, orang dapat terima dengan cepat. Kemudian yang ketiga, kalau boleh kita cubalah beri maklumat tu kita kata apa macam terus. Tak perlu nak berkias, tak perlu nak berjela-jela panjang-panjang. Jadi dekat situ apabila kita memberikan arahan ke, memberikan maklumat ke, pendapat, dekat situ orang lagi mudah untuk faham. Tak ada isu salah faham ke, tak ada kekeliruan ke. Jadi dekat situ lebih mudahlah proses komunikasi antara dua hala. Baiklah, perkongsian yang amat menarik daripada Aufa. So, jadi saya dapat lihat banyak info-info yang diberikan daripada pihak Aufa. Jadi kita teruskan dengan ini. Baiklah, saya akan berikan contoh-contoh yang lain lah. Pada pendapat saya, yang sering saya lihat, contohnya penggunaan kata hubung yang salah dalam ayat. Contoh, dia rajin kerana dia sering gagal. Jadi bila kita baca dia rajin kerana dia sering gagal, macam lain je bunyi dia, betul tak? Jadi penggunaan kata hubung yang tepat adalah tetapi. Kita gantikan kerana dengan tetapi. Ayat yang betul dia rajin tetapi dia sering gagal. Jadinya dia menunjukkan penggabungan, bukan pertentangan. Ayat menunjukkan dua idea yang bertentangan. Jadinya penggunaan tetapi lebih sesuai untuk kita gunakan dalam ayat itu. Contoh yang lain, dia menabung kerana dapat membeli komputer baru. Pelik kan ayat itu? Bila kita dengar balik, kenapa dia menabung kerana? Dia macam perkataan kerana tu tak masuk dengan ayat ni. Jadi kita boleh tukar perkataan kerana tu dengan agar ataupun supaya. Jadinya ayat tu akan menjadi dia menabung agar ataupun supaya dapat membeli komputer yang baru. Jadinya ayat ni dia menunjukkan tujuan, bukannya sebab. Oleh itu penggunaan agar ataupun supaya ni lebih sesuai daripada kerana. Jadinya kita dapat faham ayat tu dengan lebih, kita dapat faham maksud ayat tu dengan betul lah kan. Okay. Jadinya contoh lagi satu. Semasa lonceng berbunyi, semua murid masuk ke kelas. Jadi bila kita dengar balik semasa lonceng berbunyi, macam pelik kan? Jadi kita boleh ubah.
Yang betul, apabila lonceng berbunyi, semua murid masuk ke kelas, kerana perkataan semasa ni digunakan untuk tempoh masa yang berterusan. Jadinya apabila pula dia digunakan untuk detik ataupun kejadian-kejadian tertentu. Contoh macam ayat tadi tu, apabila lonceng berbunyi. Jadinya lonceng ni berbunyi, dia merupakan kejadian yang tertentu lah maksudnya. Faham tak? Jadinya penggunaan kata hubungan yang tepat ni perlu kita tekankan supaya kita dapat faham maksud ayat tu dengan lebih jelas. Jadi itu saja perkongsian daripada saya. Saya rasa tak nak tambah sikit. Sikit silakan. Jadi kita semua tahu tentang ayat tanya, betul tak? Ayat tanya digunakan untuk bertanya. Okay. Jadi daripada penggunaan ayat tanya ni pun, ataupun penyusunan ayat tanya ni juga ada masalah ataupun isu kesalahan yang terdapat lah daripada pembinaan ayat tanya ni. Dan perkara ni dia sering berlaku juga lah, tak kira dalam social media ke, secara bertulis ataupun secara lisan. Tapi memang selalu berlaku juga. Jadi kesalahan ayat tanya ni, penggunaan ayat tanya ni berlaku bila kata tanya tu sendiri diletakkan pada kedudukan salah. Maksudnya dia tidak diletakkan pada kedudukan yang tepat, ataupun boleh jadi juga struktur ayat tu tidak mematuhi bentuk pernyataan. Jadi contohnya, saya bagi ayat, dia pergi ke mana? Kemudian dia tak ada soal. Okey, ayat tu betul dah, nampak betul. Tetapi kadang-kadang ada penutur ataupun penulis ni dia selalu tersalah bentuk. Contohnya, dia akan tulis ke mana dia pergi. Ke mana dia pergi mungkin kita dah terbiasa kan, bertanya orang ke mana dia pergi, ke mana dia pergi. Tapi sebenarnya perkara itu salah. Dan kesalahan ini dia sering berlaku kerana pengulangan tanda tanya tu ataupun ke, kataan ke tu dia dekat depan. Sepatutnya ke tu dia dekat tengah-tengah, macam dia pergi ke mana. Jadi kesalahan tu dia sering berlaku, dan benda tu perlu dielakkan lah. Begitu juga dengan kesalahan seperti dia makan apa. Jadi apa yang sepatutnya ayat yang betul adalah apa yang dia makan. Barulah barulah ayat tu jadi satu ayat pertanyaan yang betul. Jika itu pun kalau dia nak menggunakan bentuk ayat tanya yang relatif lah. Jadi kekeliruan ni dia sering terjadi akibat kurangnya penguasaan lah terhadap jenis-jenis ayat tanya dalam bahasa Melayu. Kemudian contohnya macam ayat penyata ke, ayat perintah ke dan sebagainya. Banyak lagi isu-isu yang berlaku, dan kadang-kadang kita perasan benda tu, tapi kita pun sendiri tak mahir dalam bahasa Melayu kan. Kadang-kadang kita pun tak banyak ilmu, jadi kita macam biarkan saja. Lepas tu benda tu boleh jadi berleluasa, dan apabila salah, perkara yang salah tu sering dinormalisasikan ataupun sering dipraktikkan oleh orang lain kan. Jadi dia semakin berleluasa lah perkara yang salah. Menjadi kebiasaan. Menjadi kebiasaan orang lain. Jadi kita ni kena mula untuk belajar tentang cara untuk membina ayat betul, mengikut tata bahasa yang betul, sintaksis yang betul, supaya nanti generasi akan datang mungkin bahasa Melayu ni semakin baik. Semakin baik, semakin bagus. Jadi keindahan bahasa Melayu ni makin terpelihara lah. Betul, semakin terpelihara. Jadi orang lain pun mudah faham apa kita cakap. Jadi kita kena, macam mana kita kena mula untuk cakna terhadap isu-isu yang berlaku dalam kehidupan kita ni, dan kita kena ambil tindakan lah terhadap isu tersebut. Betul, saya setuju. Saya juga sekarang ni saya banyaklah tengok dekat Twitter, dekat ruangan komen. Orang sering bertanya kan. Contohnya dia ada buat konten tentang sesuatu. Bila orang tak faham, orang akan tanya, tapi ayat dia tu tak lengkap. Bila ayat tu tak lengkap, bila saya baca pun macam dia tanya pasal apa, dia tanya kenapa. Jadinya bila saya baca pun kadang-kadang dapat rasa macam dia tanya tu dalam keadaan marah. Faham tak? Bila kita baca, dia kenapa? Ayat tu pendek sangat, macam kita tak dapat nak pastikan sama ada nada, intonasi nada yang dia gunakan. Sampai kan sekarang ni
jadi trend bila orang komen kat TikTok ni, dia buat soalan, lepas tu dia akan kurungan, dia tulis dengan nada bertanya. Faham tak? Jadinya saya rasa kalau dia berikan komen yang lebih lengkap, ayat yang lengkap, orang dapatlah baca tu dengan nada yang betul, betul tak? Jadinya tak adalah salah faham kat situ. Jadinya kadang-kadang bila kita baca pun, pasal dia marah pula tiba-tiba ni, dah jadi konflik pula kat situ. Betul. Nanti sampai kan ada yang orang komen lain kenapa marah, tanya. Jadi kita macam ni semua punca dia daripada kesalahan penggunaan ayat tanya. Betul. Betul juga. Okay. Baiklah, seterusnya, pendengar, kita telah lihat pelbagai bentuk isu sintaksis yang berlaku dalam kehidupan seharian, termasuk ayat tidak lengkap, songsang dan sebagainya. Daripada perkongsian daripada Daniel dan juga Aufa tadi, kita dapat ceburi pelbagai isu sintaksis yang boleh kita kata semakin berleluasa di bumi Malaysia ini. Okey, baiklah, kita akan pergi ke segmen seterusnya, iaitu segmen yang akan membincangkan mengapa kesalahan ini berlaku. Baik, segmen seterusnya. Para pendengar sekalian, selepas kita meneliti pelbagai isu sintaksis dan kehidupan seharian tadi, tiba masanya untuk kita tanya soalan yang penting. Mengapa kesalahan ini boleh berlaku? Daniel, boleh saudara kongsikan pemerhatian saudara? Sudah tentu Naim. Daripada pengalaman saya sendirilah, kebanyakan majoriti penutur bahasa Melayu ni, dia bercakap ataupun dia membina ayat berdasarkan daripada rasa bahasa. Maksudnya dalam bila dia bercakap tu kan, dia rasa bunyi ayat tu sedap. Jadi bila dia dengarkan macam, okey betul dah ni. Betul tak? Jadi bukannya dia orang ikut aturan sintaksis yang betul. Dia cuma memandai buat ayat sendiri. Jadi contohnya yang biasa budak-budak sekarang guna, dia punya ayat kerja di kedai Mak Leha. Betul tak? Bunyi dia sedap, bunyi dia okey. Macam kita faham lah. Kita faham. Tapi sebenarnya salah. Struk tu dia punya tu tak gramatis dalam bahasa Melayu, walaupun kerap digunakan dalam lisan. Contoh lain, saya nak pergi tapi hujan pula turun. Okey, dengar macam, betul dah ni, dah boleh faham dah ni kan, maksud dia dah betul. Cumanya ayat dia tu ada perkataan yang salah lah, nak kena tukar. Yang betul dia, saya hendak pergi tetapi hujan pula turun. Perkataan nak ni sedap didengar dalam kataan, tapi dia tidak baku. Dan macam mana nak cakap dia perkataan yang macam tidak gramatis, tidak formal. Betul. Betul. Jadinya kurang sesuai lah untuk digunakan. Jadinya pada pendapat saya, benda ni memanglah orang sekarang pandang ringan, tapi sebenarnya kita kena tengok betul-betul supaya masalah-masalah ni dapat dielakkan. Jadinya orang-orang dewasa sekarang kenalah ubah cara mereka bercakap, cara mereka menulis, supaya kanak-kanak pada masa akan datang dia tak terikut dengan apa yang orang-orang kita pada zaman sekarang ni lakukan. Jadinya penggunaan bahasa Melayu yang betul dapat diterapkan untuk anak-anak masa hadapan. Itu saja daripada saya. Okey, baik. Daripada apa yang diucapkan oleh Daniel sebentar tadi, saya dapat rangkumkan, dia ibaratkan bahasa pasar pada masa rakyat masa kini mengatakan bahasa pasar, di mana mereka menggunakan bahasa yang mereka rasa mereka faham, tapi mereka tidak menggunakan bahasa yang formal. Dan perkara itu semakin berleluasa pada masa kini. Okey, baiklah, pada pandangan Aufa pula, bagaimana? Saya setujulah dengan apa yang
hujah yang diberikan oleh Daniel. Jadi saya ingin tambah sedikit lah kan, antara sebab kenapa berlakunya kesalahan tata bahasa ataupun sintaksis dalam kehidupan kita ni sebab gaya penulisan dalam, macam tadi Daniel cakap, dalam media sosial ada juga kan. Mungkin dalam media sosial tu mereka sudah terbiasa melihat perkara-perkara seperti itu kan. Jadi apabila mereka terbiasa dengan perkara yang salah tu, macam yang saya sudah cakapkan tadi, benda tu semakin dinormalisasikan. Jadi dia tak nampak pun yang benda tu salah, perkara tu salah. Dia nampak benda tu betul. Jadi macam biasa lah. Jadi apa yang saya boleh cakap, gaya penulisan kita dalam, tak kira lah dalam buku ke ataupun secara media sosial ke, dia memain peranan yang penting. Jadi apabila mungkin cara orang tu menulis cara yang salah, dia tidak menggunakan mungkin tidak menggunakan cara penyusunan ayat betul ke, ataupun dia sesuka hati dia pendekkan ayat tu ke, tidak gramatis. Jadi benda tu dia akan memberikan impak lah kepada orang. Lagi-lagi contohnya, kalau sekarang kita biasanya akan tulis perkataan tu dengan penuh. Tapi kalau pada zaman sekarang orang menggunakan dia ringkaskan, ataupun dalam bahasa Inggeris ni kita panggil short form. Jadi apabila perkara itu, kalau kita tengok sekarang, memang benda tu jadi normal, dah dinormalisasikan. Dan kalau orang faham, dia faham lah ayat tu. Tapi kalau ada orang yang tak faham, dia akan jadi satu perkara yang tanda tanya. Orang nak sampaikan apa? Orang ni nak cakap apa? Lepas tu boleh jadi juga, orang ni cakap apa ni? Tak faham. Lepas tu lagi satu, orang ni marah ke? Contoh orang tu nak bertanya, tapi dia disebabkan dia menggunakan short form tu, ataupun dia tak, ada orang yang dia bertanya tapi dia tidak menggunakan tanda tanya, ataupun mungkin dia meletakkan perkataan tanya tu, kata tanya tu dekat tempat yang tak betul. Benda tu boleh jadi, contohnya orang tu sepatutnya apa yang dia nak cakap tu ataupun apa yang dia nak tanya tu menjadi ayat yang tanya, tapi orang faham benda tu macam dia ni nak tanya ke nak marah, dia marah ke? Boleh jadi macam tu. Jadi apa tu, cara penulisan kita dalam mana-mana lah, tak kisahlah media sosial ke mana-mana, benda tu perlu kita jaga, dan kita kena jugalah terapkan dalam diri kita sendiri untuk menggunakan apa tu, cara menulis yang betul. Jadi kita perlu patuh aturan apa tu, tata bahasa semuanya, struktur ayat yang betul. Jadi kita kena pastikan yang apa yang kita nak sampaikan tu sampai dekat orang. Jadi mudah dipahami lah. Jadi apa yang saya boleh tambah lagi, kenapa berlakunya kesalahan ni adalah mungkin juga sebab faktor ibu bapa atau faktor keluarga. Mungkin ada yang, kalau macam Daniel cakap, ada penggunaan bahasa kasar tu. Okey, sebelum kita keluar dari rumah, ibu bapa kita sendiri dah menggunakan bahasa pasar tu. Jadi apabila penggunaan bahasa pasar tu sering digunakan, ataupun boleh juga dia mencampur adukkan dengan bahasa lain, ataupun penggunaan kata kerja, kata tanya, predikat objek tu semua mungkin tunggang terbalik, tak betul, tak disusun dengan betul. Jadi benda tu sudah menjadi satu perkara yang biasa. Jadi apabila kita dah biasa perkara tu daripada kecil, sehingga besarlah benda tu, kalau tak diubah memang akan jadi begitu saja. Kemudian benda perkara itu akan turun sehingga ke generasi akan datang. Jadi antara puncanya yang paling besar sekali lah, bukannya social media, bukannya internet, bukannya daripada guru-guru ke daripada masyarakat, tapi daripada keluarga kita sendiri. Jika keluarga kita ni tidak menerapkan cara betul ataupun cara penggunaan bahasa Melayu yang betul, jadi perkara itu sendiri akan merosakkan cara kita menggunakan bahasa Melayu. Jadi apabila kita pun tak menggunakan bahasa Melayu dengan betul, apatah lagi anak-anak kita, cucu kita, generasi akan datang, mungkin semuanya akan terpengaruh secara tidak langsung. Mungkin kita tak nampak, kita tak perasan, tapi apabila pada satu tahap nanti perkara itu semakin teruk, boleh jadi semakin apa tu, isu tu semakin besar, makin banyak isu kerancuan nanti akan berlakunya,
makin banyak salah faham semua. Jadi kat situ barulah kita perasan bahawa penggunaan bahasa Melayu yang betul ni dia sangat penting. Tak kisahlah dalam pendidikan ke, dalam kita punya kehidupan ke, lagi-lagi kehidupan lah. Kehidupan ni paling penting sekali. Sebab apa-apa pun yang kita cakapkan tu, dia akan nilai. Orang akan nilai cara kita bercakap, cara kita bertutur-tutur. Kalau contohnya saya, kalau saya menggunakan bahasa yang formal, orang tahu dah mungkin orang ni berpendidikan, berilmu, ayat dia betul, cara memberikan arahan semua betul, tepat, ringkas. Tapi contohnya kalau saya menggunakan ayat yang pasar lah kan, dalam bekerja, mungkin orang ni akan anggap orang ni dia mungkin pendidikan dia kurang, mungkin dia ni tak tahu ilmu tentang penggunaan bahasa, tentang komunikasi. Jadi dekat situ komunikasi ni memainkan peranan yang sangat penting, lagi-lagi dalam kehidupan kita seharian. Sebab kita memang setiap hari kita akan berkomunikasi dengan orang, setiap masa. Tak kisahlah dekat mana-mana ke, dekat rumah ke, dekat tempat kerja ke, dekat mana, memang kita akan sentiasa berkomunikasi dengan orang. Jadi komunikasi ni merupakan satu aspek yang penting. Dan cara kita untuk menggunakan bahasa tu lagi penting. Barulah orang boleh faham apa kita cakap, dan orang tak adalah menilai kita perkara yang buruk-buruk lah. Okay. Perkongsian yang menarik daripada Aufa. Daniel, ada apa-apa yang nak ditambah? Ada, saya nak tambah lagi sikit. Sekarang kita dapat tengok pelajar ataupun murid-murid ni, mereka beranggapan bahawa semakin panjang ayat yang mereka bina ataupun ayat mereka tulis, semakin canggih penulisan. Memanglah bila kita tengok ayat panjang ni macam wah, hebatnya, banyak perkataan. Betul. Tapi sebenarnya ayat yang panjang itulah yang akan menimbulkan kekeliruan dan juga akan ada kesalahan dalam ayat tu. Sebabnya ayat yang terlalu panjang ni, dia akan jadi berbelit-belit. Bila kita baca, nanti ayat tu boleh ada di hadapan semula. Sebab ayat tu akan berpusing. Sebab maknanya masih sama, cuma dia nak panjangkan ayat tu. Contohnya ayat tu boleh dalam dua barisan. Tiba-tiba dia tulis jadi 4 barisan. Satu ayat saja. Maksudnya dia sebenarnya dia buta belik ayat tu lah. Ya, ayat tu dia cuma pusing-pusingkan semula. Jadinya akan ada klausa yang campur, sampaikan maksud asal ayat tu hilang. Jadinya orang yang baca ni jadi macam, apa yang dia nak sampaikan ni? Dia tulis, memanglah dia faham sebab dia tulis. Tapi kadang-kadang bila dia dah tulis ni, dia tak baca balik pun. Dia tak semak semula. Dia macam, wah, yang penting dah panjang. Yang penting dah panjang, aku dah hebat. Dia rasa macam tu. Jadinya benda ni menjadikan kesalahan tu lebih mudah untuk kita cari lah. Betul, lebih mudah. Jadinya kalau boleh, kita kenalah sedarkan murid-murid dan pelajar-pelajar sekarang. Kita kena jelaskan dekat mereka bahawasanya ayat yang mudah tu lebih bagus, kerana maksudnya lebih tepat dan mereka lebih mudah untuk faham. Dan saya rasa mereka kenalah ikut peringkat-peringkat kesesuaian mereka. Contohnya untuk umur darjah 1 sampai darjah 6, dia adalah ayat-ayat dia daripada pendek, panjang lagi, panjang lagi. Jadinya bila mereka telah belajar sedikit demi sedikit, mereka akan lebih jelas dan nampak cara yang betul untuk bina ayat. Bukannya tulis panjang-panjang sampai orang semua tak faham apa yang dia tulis. Itu saja daripada saya. Okey, baik. Saya rasa macam saya nak tambah sedikit daripada pendapat Daniel. Bagi saya rasa kadang-kadang ada setengah penulis ni, dia terpengaruh dengan gaya puitis ataupun sastra. Jadi mereka ni lebih pentingkan sedapnya ayat tu, macam dia lebih pentingkan irama tu daripada ayat tu memberi makna ataupun tidak. Kadang-kadang cara mereka tulis tu, dia macam, oh, ayat ni sedap untuk dengar. Macam orang lain pun baca macam, oh, ayat ni sedap ni. Orang lain dengar pun, ayat ni sedap. Tapi sebenarnya ayat tu tunggang terbalik. Ataupun ayat tu dia tidak ikut pun sintaksis yang betul.
cara penyusunan ayat betul, cara tata bahasa betul. Jadi apabila ayat tu dia lebih mementingkan irama sahaja, tapi dia tidak pentingkan makna ataupun cara penyusunan ayat tu, benda tu jadi satu benda yang salah. Mungkin bagi penulis tu apa yang dia buat tu betul, irama tu dah sedap dah. Apa yang dia nak apa tu, irama yang dia nak sampaikan tu orang terima lah, orang macam cakap irama tu okey saja. Tapi daripada segi makna tak ada, kosong. Jadi dekat situ dia akan menjadi satu perkara yang salah. Dan apabila benda ni salah, benda tu dia akan berleluasa lah apabila orang baca betul, orang macam orang ikut irama tu kan. Tapi penyusunan ayat tu salah, apabila orang ikut tu orang lain pun dia macam oh boleh dah ni masuk dalam karangan orang. Lagi-lagi kalau pelajar sekolah, dia tu macam ayat ni sedap lah, dia pun pula teringat waktu buat karangan, apa tu dia masuk dalam karangan, tapi ayat tu salah. Jadi benda tu dia memberikan impak ataupun yang kesan-kesan negatif lah kepada orang. Jadi kita ni kalau boleh kita lahirkanlah apa tu penulis yang dia ikut tata bahasa yang betul, dia ikut cara penyusunan ayat betul, dia guna subjek predikat tu semua betul, sintaksis betul. Pada masa yang sama dia nak terapkan sastra tak ada masalah, asalkan apa yang disampaikan tu ada makna dan betul daripada segi tata bahasa. Begitulah. Okay, betul tu Afaf. Jadi kesalahan sintaksis ni dapat kita tengok boleh berlaku kerana 3 sebab utama, iaitu rasa bahasa sendiri, pengaruh media sosial atau misal ringkas, dan juga gaya puitis yang dibawa ke penulisan formal. Dengan memahami sebab utama ini, kita boleh lebih berhati-hati dalam membina ayat yang tepat dan juga jelas. Seterusnya, mari kita bincangkan langkah penyelesaian. Bagaimanakah kita boleh mengurangkan atau mengelakkan kesalahan sintaksis? Daniel, boleh saudara mulakan? Sudah tentu Naim. Bella, saya rasa antara langkah yang pertama lah, yang paling mudah untuk kita ambil, guru-guru terutamanya, dia boleh ajar murid-murid untuk membina ayat mudah. Jadinya bila murid-murid ni bina ayat mudah, mereka akan belajar sedikit demi sedikit. Sebelum mereka mencuba untuk membina ayat yang panjang, ayat yang kompleks, ayat mudah ni dia seperti asas kepada rumah. Kalau asas ni kukuh, maka ayat yang panjang pun tidak akan runtuh daripada segi makna. Jadinya mereka punya asas ni dah kukuh, mereka dah ada pengetahuan yang mantap. Jadi semua yang mereka lakukan adalah mengikuti peraturan-peraturan dan asas-asas sintaksis tata bahasa kita. Betul sekali apa yang Daniel ucapkan. Selain itu, pendapat saya lah, kita boleh beri murid-murid kita ataupun pelajar-pelajar untuk membaca bahan yang gramatis yang sangat membantu. Contohnya, kita boleh bagi dia baca buku ilmiah, laporan rasmi ke, artikel berkualiti ke, atau karya-karya sastra yang menggunakan bahasa baku. Jadi dekat situ, apabila kita sudah tahu dah buku-buku ilmiah ni semua pasti dia patuh tata bahasa, sistem tata bahasa dia patuh, penggunaan sintaksis, pembinaan ayat yang betul. Jadi apabila kita dah pasti jamin, memang kita tahu yang cara pembinaan ayat itu memang betul. Jadi apabila kita tahu benda tu, murid pula baca. Jadi bila murid baca tu dia macam, oh ini ke cara pembinaan ayat yang betul, oh ini ke apa yang cikgu suruh baca. Maksudnya dia akan menilai, oh apa tu ayat tu macam mana, adakah dia faham ayat tu. Jadi bila dia faham ayat yang dia baca tu, maksudnya ayat tu betul tak? Begitu. Jadi bila kita ni banyakkan membaca buku-buku yang ilmiah, jadi kita akan rasa sendiri struktur ayat yang betul tu bagaimana. Kita sendiri akan tahu yang oh ini sebenarnya struktur yang ayat betul. Maksudnya sebelum ni yang dia baca-baca dekat social media ke, ataupun yang apa tu orang-orang masyarakat ataupun orang lain tulis mungkin ayat tu tak betul. Jadi kat situ dia dapat membanding bezakan ayat yang apa tu strukturnya yang betul daripada buku ilmiah dan daripada orang yang menggunakan
apa tu, pembinaan ayat yang rojak-rojak ataupun dia main bina saja ayat tu. Jadi dekat situ boleh kita membantras lah ataupun mengurangkan sedikit isu-isu kerancuan sintaksis. Saya rasa selain daripada itu, rujukan ni pun sebenarnya penting. Contohnya kita boleh rujuk Tata Bahasa Dewan. Kita boleh lihat aturan sebenar tentang membina ayat. Contohnya kedudukan subjek predikat, penggunaan frasa nama, frasa sendi, kata hubung dan sebagainya. Jadinya bila kita ada rujukan yang rasmi ni, kesilapan yang dilakukan dapat dikurangkan. Sebabnya kita tahu rujukan yang kita tengok tu memang betul. Jadinya pentinglah untuk kita lakukan rujukan supaya kesilapan tu tidak berlaku dan kita lebih cakna dalam membina ayat ataupun dalam mengesan kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam ayat yang kita baca. Itu sahaja daripada saya. Saya nak tambah sedikitlah beberapa tips praktikal lah. Yang pertama sekali, tips yang saya boleh berikan adalah semak ayat dengan membaca ayat tu kuat-kuat. Jadi apabila kita dah baca kuat-kuat tu kan, secara tidak langsung kita boleh dapat tahu ayat tu mungkin berbunyi janggal, mungkin apa tu ada kesalahan. Yang kedua, kita boleh elakkan ayat tu terlalu panjang. Jadi kita boleh pisahkan ayat panjang kepada beberapa ayat sederhana supaya kita ni baca, kita dapat tahu ayat ni sesuai atau tak. Ataupun mungkin kita boleh dapat tahu juga adakah pembaca ni yang bila dia baca ayat panjang tu keliru ataupun tidak. Jadi kita boleh pisahkan ayat panjang tu, kita boleh potong kepada beberapa keratan ayat yang pendek supaya kita dapat kesan lah ayat tu sebenarnya mengenai tata bahasa, susun dia betul tidak dan sebagainya. Dan yang ketiga, kita boleh pastikan juga bahawa setiap ayat tu mempunyai subjek dan predikat lengkap. Maksudnya ayat tu tidak tergantung. Maksudnya mungkin dia ada isi dan ada uraian juga di belakangnya. Contohnya ada subjek, predikat, lepas tu ada pelengkap juga. Jadi dekat situ kita dapat memudahkan lagi lah pembaca tu untuk faham. Lepas tu kita dapat kurangkan lagi isu ataupun masalah kerancuan bahasa. Betul. Selain daripada tu, saya rasa latihan lah. Kita perlukan latihan dalam menyusun ayat. Contoh ayat ni ada subjek predikat kan. Kita cuba terbalikkan. Kita bagi murid-murid cuba betul-betul ayat tu susun semula. Jadinya latihan seperti ini sangat baik untuk pelajar ni supaya mereka dapat berfikir secara kritis dan membaca ayat tu, menyusun semula supaya menjadi satu ayat yang betul. Jadinya apabila mereka baca ayat yang salah, mereka dapat kesan kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam ayat itu. Bagus. Jadi sekarang ni kita ada kombinasi satu strategi, iaitu membina asas ayat mudah, membaca bahan berkualiti, rujuk tata bahasa rasmi, menyimak ayat kuat-kuat, elakkan ayat terlalu panjang dan latihan menyusun semula frasa. Pendengar, itu semua boleh kita teruskan. Okay, jadi kita teruskan dengan Alfa. Jadi saya sendiri setiap hari cuba untuk periksa ayat dalam mesej, penulisan saya ataupun email dan sebagainya lah yang melibatkan penulisan sebelum saya menghantar kepada orang lain. Jadi kadang-kadang kita baca sekali, kita rasa ayat tu dah betul dah. Tapi bila kita baca kuat-kuat ataupun kita baca 2-3 kali, banyak kali, baru kita perasan sebenarnya kita ada juga buat kesalahan sintaksis dekat situ. Jadi apa yang saya boleh pesan dekat sini, sebelum kita menghantar suatu penulisan ataupun suatu mesej tu, kita kalau boleh kita semak semula. Kita semak lah, tak kisahlah semak 2 kali ke 3 kali ke, yang penting kita semak banyak kali supaya apa yang kita nak sampaikan tu orang faham, sampai kepada orang pembaca tersebut. Jadi perkara ini dapat memudahkan lagi lah cara penyampaian kita, orang pun faham, kita pun senang hati. Jadi dekat situ kita lebih mudah lah begitu. Betul tu. Pengalaman saya pun kadang-kadang macam tu juga. Kalau macam nak WhatsApp seorang-seorang, saya akan baca balik, saya akan tengok balik supaya maksud tu
sampai dengan betul dan tidak tersilap masa. Betul? Betul tu. Jadi pendengar, jangan pandang rendah isu ini walaupun dalam mesej ringkas pun. Baiklah pendengar sekalian, kita telah menempuh 1 jam perbincangan penuh ilmu mengenai sintaksis. Kita faham apa itu sintaksis, bentuk-bentuk isu yang berlaku, contoh dalam kehidupan seharian, sebab kesalahan itu berlaku dan juga carangan penyelesaian praktikal. Terima kasih kerana telah mengikuti episod ini hingga ke penghujung. Semoga perkongsian kami memberi manfaat dan membantu pendengar membina ayat yang lebih jelas dan juga tepat. Betul sekali. Apa yang saya harapkan, semoga apa yang kami semua, ketiga kami lah termasuk moderator sekali kongsikan, ilmu tu boleh diaplikasikan lah dalam, tak kisahlah penulisan harian ke, karangan pelajar ke, laporan rasmi ke, malah mesej harian ataupun perbualan kita secara lisan. Jadi ilmu-ilmu tu boleh diaplikasikan agar kita memperbetulkan yang salah dan kita membiasakan perkara yang betul. Jadi bahasa yang teratur dapat memastikanlah bahawa apa yang kita sampaikan tu memberi makna kepada orang dan makna tu dia tidak kabur ataupun tidak jelas lah. Jadi mengakhiri podcast ini, saya Muhammad Nabi Madris mewakili pasukan podcast ini mengucapkan terima kasih dan jumpa lagi dalam episod yang akan datang. Ingat, bahasa yang teratur bukan sahaja cantik tetapi juga menjamin kefahaman yang tepat. Sekian, Assalamualaikum dan selamat sejahtera.